Sekolah ini terletak di lokasi luar bandar, iaitu di kawasan Bohor Mali, Simpang 4, Perlis. Bilangan murid sekolah ini adalah seramai 460 orang. Manakala anggota kumpulan pelaksana pula adalah seramai 8 orang daripada KPM dan seorang daripada lembaga pengelola sekolah. Manakala bilangan guru pula adalah seramai 49 orang daripada guru Kementerian Pendidikan Malaysia dan 5 orang daripada guru lembaga pengelola sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Roswati binti Haji Hashim, pengetua Sekolah Agama Al-Islahiyah Menengah, dan saya mula bertugas sebagai pengetua di sini mulai 1 Mac 2022. Sekolah ini terletak di lokasi luar bandar, iaitu di kawasan Bohor Mali, Simpang 4, Perlis. Bilangan murid sekolah ini adalah seramai 460 orang. Manakala bilangan guru pula adalah seramai 49 orang daripada guru Kementerian Pendidikan Malaysia dan 5 orang daripada guru lembaga pengelola sekolah. Manakala anggota kumpulan pelaksana pula adalah seramai 8 orang daripada KPM dan seorang daripada lembaga pengelola sekolah. Pihak sekolah sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk mendidik anak-anak murid di sini agar menjadi insan yang cemerlang bukan sahaja di dunia, bahkan sehingga ke akhirat. Dengan sebab itu, pihak sekolah menyediakan kurikulum KBD, iaitu kurikulum bersepadu dini, untuk memberikan pendidikan agama yang lebih tinggi kepada murid-murid di sini. Satu Islahiyah, satu matlamat, budaya cemerlang amalan kami. #setiap murid ada kelebihan.